Okay guys, petang ni kita ambil babi hutan kena jerat guys. Rezeki bapak saudara. Agak jauh sikit lah jalan kaki naik bukit tu, bukit. Ni kebun getah. Bukit boleh tahan guys. Tengok bukit tu tinggi. Ada jom. Itu tempat ambil air lama bawah. Tak jauh lagi baru. Berapa bukit pun dah semput-semput dah. Kebun ada ubi. Ada pun ada. Ubi merah. Dah bukit tu pacu yuk. Ini dah orang kampung. Apa jom tolak. Pakai tenaga je boleh buat kebun. Okay guys, stay tune. Tuh, bawah dia, bawah bukit. Ni tak sampai pertengahan bukit lagi. Okay guys, kita panjat pelan-pelan. Aduh. Longgar lutut dia. Bukan rendah bukit ni. Ada keledek. Banyak ni keledek. Sebelah tu ada kebun getah. Banyak atas kayu. Aduh. Ini sepadan dengan hutan. Jauh lagi sana guys. Ini kesan balak lama jalan ni. Apa jauh ke bawah tu. Aduh, kita banyak macam ni guys. Ke mana banyak ni? Aduh. Tinggi oh. Tak boleh guys. Pada tempat berpegang. Aduh. Kita ambil kayu-kayu guys. Tinggi lagi yuk. Tinggi. Bertinggi. Lutut pedah longgar dah. Aduh. Guys, ke atas sana bau tu guys. Ini ada jalan. Sikit-sikit lah.
Baru lega sikit guys. Anak atas bukit ni dah rata sikit. Itu sebelah pun gaung. Sana tadi pun gaung. Tak apa, kita pelan-pelan. Kita ada berlima orang, termasuk saya guys. Pelan-pelan. Okey. Banyak jalan sini guys. Balak dulu dia orang ambil kayu besar aja. Kecil dia orang tak ambil dah. Bukitan depan agaknya. Ini jalan balak lama ni. Dekat lagi. Sekejap lagi kita sampai. Okey guys, kita dah sampai dah sini. Dari bukit dapat. Bangunnya dekat sini kan buat batang kayu, pun api di bawah. Air pun sudah petang. Dan bangun kita buat tu. Tu dia guys. Kena jerat guys. Hah? Tak potong mana apa je? Sini ya? Yalah. Kalau kita nak bawa balik sana. Bawa balik jauh. Baik buat sini aja. Pula. Besar dia ni. Kalau kita buat sini nak balik kan tinggal proses saja dah. Tinggal proses. Kat gitu je lah, senang bawa kan. Okay. Kita cari kayu guys untuk bakar. Enggak ada dalam 200 mata ada tapi tak. Macam ada kan ada dulu ada Abah Hatta beli tu. Tadi cari kayu api. Sangat besar tu beli pagung besar tu. Atas bukit. Kalau sekarang kalau harga besi naik tu pergilah dalam 500 mata. Kita sedang dalam proses tunggu api naik. Oh, cabang ni panggung je sini ke ni? Masuk kat situ masuk. Pergi cabang tu. Pergi cabang ni. Mana lagi? Jangan buka. No. Tak. Putus kan. Bola panjang. Kayu api basah. Kan tu dah nak sumat. Tak kayu. Tak bawah ni. Ini tak bawah. Awak angkat ini. Angkat kecil. Angkat kecil. Besar tak bawah. Kecil tak atas. Oh, ni tak selak. Batang lagi tak? Ada lagi nak letak lagi batang ni. Ini batang lagi. Kayu api ni. Masuk je. Kayu api. Ada hap tu dia kaki. Tu kena cut tu. Ya, kencang. Tadi dia nak suntik payah. Ya ni. Kita bawa balik terbang ke apa? Oh, apa? Naik. Naik atas. Oh, atas ni. Ingat nak jalan sampai atas ni. 1, 2. Pusing ni. Ya. Kepalanya. Balik pula dekat. Okey. Alah. Lek. Macam kena gitu mati. Okey.
Tarik sampai kayu. Gitu. Boleh, agak. Nah, walaupun di kalau ada air di tahap ini. Iya. Betul kata tadi. Kalau ada air memang payah. Panas. Tapi tengok lawa pula ni. Lawa. Aja sini aja. Pakar dulu sebelah sana dulu. Tarik tangan. Kita ni bakar bawah ni. Bagi tahan sini. Ada. Boleh. Ini kan. Ini lagi. Op. Yuk. Tahan. Ya. Hilang dah 3 kilo ni. Hilang dah. Hilang dah 3 kilo dah. Nak agak orang begini entahlah one pet ni. Ya, betul. Atau baju bukan nak cerita, baju kalau baju berintai, dia hutan nolak kena bawa balik bulu. Iya dah. Bawa balik kau boleh makan dah rumah. Itu tempat dapat situ senang. Boleh kata orang kita kan. Okey, dah siap. Tinggal proses buang kepala, ikat, balik terus. Dekat rumah baru potong-potong. Nak boleh sikit punya. Buang ni bawah. Ni yang ni. Buang kepala. Akar kepala. Buang balik. Balik. Terus set kepala kita balik pula. Dia kuat dengan ni. Kuat. Macam siap tadi dia. Penuh dah ni api dah ni. Kalau siang tadi. Baik. Okey guys, kita balik. Tu dia tadi tak balik. Hah? Oh, cepat. Anjing. Dah. Kawap dah hutak. Tukar pula kang kat tu. Kita balik. Jalanan yang sukar sedikit. Tu dia. Nak sebut perut kat sini payah. Pada air nanti kena pasir, tak boleh makan daging. Terus. Api itu ya. Ini ada pijak kayu ni. Kenapa tadi? Itu. Lecin nampak? Lecin. Tak apa. Balik tukar pula guys. Dulu belakang, dulu depan ni. Tak payah hak jalan. Kalau panjang kayu tahu. Jalan sama. Masih pintar. Ya. Kogo dah. Balik pula. Kogo dah. Balik pula. Ikut jalan lain pula guys. Jalan yang dekat sikit. Kenapa? Bentar. Itu pagi besok padu tu. Jalan yang gelap ke hutan guys. Okey, kita tunggu sampai ke rumah guys. Kita jumpa ke rumah. Jalan jauh. Nipi. Nampak ni. Basuh hak ni kan basuh. Oh, sampai jalan besar. Apa? Jauh lagi. Dah mandi. Buat hutan dengan sedapan ni. Tengok tadi untuk mana tak ke dah. Untuk mana tak lalu. Untuk mana tak lalu. Sawit. Pisau tajam ni tangan ni kan. Boleh. Dah baju tajam kan? Boleh. Kan tak ada. Ni kena asah nampak. Tolak. Baju asah atas ni. Kita teruskan perjalanan balik ke pondok. Balik rumah.
Ni 50 je. Macam dia mana? Sedap ada tu. Saya rasa dia sedap dari ni. Nangai tu. Macam kat sawak tu kan. Jalu tu banyak kan. Ini di kalau Bukit Semen. Pondok dekat bawah tu. Saya nak pusing ikut jalan. Aduh. Nak guys. Itu pondok bawah. Okey. Sampai di pondok. Pak saudara saya. Sampai dah. Akhirnya. Okey guys. Sampai sudah. Sudah baik. Tak menit dah rasa ni. Molek. Molek. Ha. Dia nipis. Nampak tengok tu jumur macam tu. Muda ke tu. Proses tabur perut. Baru kerap. Anjir sangat sini. Katanya pasal awak tu kajak bau ni kalau tu hatikan. Apa sih kata bau semayang ni? Ya. Pisau guys. Nama sikit. Nampak ya. Boleh lah pada tak ada itu sini. Ha? Awaknya. Tatak ni kalau tangkap seekor pun Boleh buat ubat. Ni yang kecil. Ambil kepala tadi. Ambil dah? Ambil dah. Tak dah saya kata kamu kabar nak buat kalau untuk ini. Kepala habis dia ambil. Siapa? Lawan tu. Lepas tu pidap letak poyok. Letak poyok tak ada dah. Boleh ke? Siap makan ya. Iya bawa macam ni, bawa balik macam ni. Kalau bawa balik hidup tadi nak kalah lagi. Aduh. Bagi ke makcik aja cik ah. Dia makcik tu kuat ni. Kau campak dah. Biarlah campak ni. Dia masih kat dulu. Dah ke kapal pisau kapal banyak kan tak payah. Bau pacu ban tadi. Petang ni tadi masa berjalan tadi. Sudah balik rumah untuk masak pula. Ya. Ya awak kaki ni. Kaki buat sup. Tak ada tempat lain. Saya sama dengan Nuhan tadi, pertama tu Nuhan nampak. Kita jumpa ke rumah. Masak-masak pula, bakar ke. Semua tu. Ni. Kita sudah sampai. Cuci bersih, masak. Masak apa? Itu iga babi guys. Wow.
Lemak lah. Masak nama, masak kicap. Masak lah, masak kicap boleh. Ha. Ini dia, tak sempat nak rakam tadi. Banyak kerja. Masak kicap ke? Kita proses kepala dulu. Ini dibakar kat hutan tadi guys. Jangan buang. Kaki pun ada. Buat sup guys. Sup. Kikis. Oke guys, itu saja video kali ini. Kita jumpa di next video.